Hari ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak mengira untuk tebus sebahagian. Katakanlah kita ada 100 gram yang kita nak pajakkan di Arahnu seperti ini. Di mana Arahnu ini mempunyai keuntungan melalui nilai marhun. Jadi sekarang ni pada 25/99/2005 kita ada 100 gram. Dan pada masa itu harga semasa ialah RM506. Kita nak overlap pada 17 hari bulan 10 dengan berat 100 gram dan pada masa itu harga telah naik kepada RM577. Kalau kita overlap pada 17 bulan 10 maksudnya kita akan dapat terimaan tunai sebanyak RM5,373 selepas tolak upah simpan. Dan kita boleh gunakan duit ini sama ada untuk ambilan tunai ataupun kita tebus sebahagian. Kalau kita tebus sebahagian kita akan dapat sebanyak 11.64 gram. Sama ada kita boleh tebus 11 gram ataupun 12 gram daripada 100 gram yang kita masuk. Macam mana kita nak kira dengan menggunakan kalkulator? Tekan butang bahagian surat pajak. Bahagian surat pajak ni kita scroll down paling bawah sekali, tambah surat pajak baru. Jadi ini ialah surat-surat pajak yang sebelum ni lah. Bagi mereka yang baru, mungkin tak ada yang atas, tak ada surat-surat pajak, maka diklikkan juga tambah surat pajak baru. Jadi kita pilih iaitu Arahnu yang menggunakan asas marhun dan kita tambah di sini. Jadi kita ubah di bawah ni tajuk di bawah ni, surat baru ni kita masukkan nama Arahnu, surat adalah surat pertama, kita masukkan 100 gram untuk mudah kita bezakan dengan surat-surat yang lain. Kita simpan. Jadi kita kena masukkan maklumat-maklumat asas. Kita klikkan arrow dan kita edit, iaitu kita pajak 100 gram kita pada tarikh 25 hari bulan 9 tahun 2025. Kita klikkan tahun 2025. Pada bulan September bersamaan 25 hari bulan. Jadi sekarang ni berat emas yang kita pajak ialah 100 gram dan pada masa itu harga emas ialah RM506. Dan berat dan kadar pembiayaannya ialah 80%. Kita masukkan 0.8 dan upah simpan ialah 0.85. Jadi sekarang ni kita simpan maklumat asas ni. Kita semak, ini maklumat asas ni. Jadi kalau kita nak buat overlap, maka di dalam ruangan yang sama, di bahagian back rakyat surat 100 gram ini, di bawah ni ada satu butang iaitu tambah transaksi untuk overlap ataupun tebus. Klikkan butang tambah ini. Jadi seperti biasa kita klikkan arrow untuk kita expand dan kita akan overlap pada tarikh 17 hari bulan 10 2025. Kita klikkan, betulkan tarikh bulan 10 2025 17 hari bulan. Jadi pada masa ini harga yang baru ialah sebanyak RM577. Kalau kita semak di sini maklumat ringkasan di bawah, iaitu kita dapati bahawa pembiayaan yang lama ialah RM40,480 dengan harga yang lama. Bila ada kenaikan harga sekali pembiayaan baru, maka kita layak untuk meningkatkan pembiayaan daripada RM40,000 kepada RM46,160. Jadi perbezaannya ialah ada lebihan yang kita boleh kutip tunai sebanyak RM5,680. Tapi jumlah ni kita perlu tolak terlebih dahulu upah simpan iaitu sebanyak RM311. Maka kita akan dapat tunai bersih RM5,368.91. Jadi macam mana kita nak gunakan duit ini untuk tujuan tebus sebahagian? Jadi di bawah ni ada ringkasan, iaitu kita boleh tebus iaitu sebanyak 11.63 gram. Jadi di bahagian ruangan ambil ni, masukkan bilangan gram yang kita nak keluarkan, nak kita ambil. Tadi dimasukkan adalah 11.63, masukkan 11. Bila kita tebus 11 gram, maksudnya sekarang ni masih ada lagi duit lebihan yang kita akan terima. Jadi sekarang ni seboleh-bolehnya kita nak tebus lebih. Maka kita tebus sini ialah 12 gram. Bila tebus 12 gram, maka jumlahnya kita perlu tambahkan sedikit duit kita RM170. Maka kita berjaya menebus 12 gram daripada 100 gram. Kita simpan. Jadi di ringkasan di bawah ni kita dapati pada 25 hari bulan kita pajak 100 gram dengan harga RM506. Pada 17 bulan 10 kita tebus sebahagian iaitu pada harga RM577, iaitu sebanyak berapa gram? 12 gram. Bakinya ialah 88 gram.
dan inilah jumlah yang kita kena bayar bila kita tebus 12 gram daripada 100 gram yang kita masukkan tadi, dan baki akhirnya lah 88 gram. Okay, ini cara macam mana kita nak gunakan kalkulator ni untuk kita tentukan berapa banyak gram emas yang kita boleh tebus berdasarkan daripada gram emas yang kita pajak dan juga kenaikan harga yang baru. Kita jumpa lagi.